Ni salah satu kereta yang terbakar itulah. Masa terbakar pipe gas itu. Memang total loss lah. Habis semua, habis ni. Tu masih banyak itu kereta-kereta sana. Kita ni nak... Oh, itu banyak lagi tu apa itu. Assalamualaikum. Ini apa? Tak apa, itu banyak kereta. Itu banyaknya kereta ke sana ya. Inilah jalan kita ni, buka lah satu lorong sebab kita lalu dari ini. Tu polis. Ini tempat yang hari tu ada pipe gas tu yang terbakar tu. Kita nak pergi ke Frozen. Ni banyaknya kereta ni terparking kat sini lah. Ni orang kerja-kerja. Ni kerja sini pun ada, kerja bangunan sini. Tu MBSJ. Penuh lah tu. Kita tengok situ. Ni penuh kan. Cuma boleh lalu gini lah. Jalan pun satu lorong je. Ni pos kawalan tempat kejadian. Ni lah dia orang tengah lagi tu kan buat ni forensik tempat kejadian tu. Ni penuh. Ni ni apa pa? Sidang media pa. Setiap saat dia ada sidang media. Jadi ni lah tempat-tempat ni penuh ni. Suruh bergerak MBSA daripada sini salam dah masuk Sepang tu tapi tak apalah. Tolong menolong, bukannya jauh mana pun kita ni daripada salam. Banyak kereta. Rasanya kereta-kereta media ya. Media. Tapi untuk ke tempat yang terbakar tu tak boleh. Sebab ni jalan pun ni sebelah ni lah. Jadi satu lorong lah. Tak boleh saling mendahului. Traffic light ini merah. Time-time budak sekolah lagi. Boleh tu Pak. Tu kita baru dialihkan lagi situ. Tengok simpang-simpang mana. Sebab mana-mana ni dijaga. Baliknya nanti tempat lain lah tu Pak. Ni kereta yang terbakar Pak. Balik ke sana. Pusing sana pusing. Ni salah satu kereta yang terbakar itulah. Masa terbakar pipe gas itu. Memang total loss lah. Habis semua, habis ni. Ini kawasan perumahan mewah tu lah Pak. Atas ni Pak. Yang berapa tingkat ni? Yang 2 tingkat, 3 tingkat ke 2 tingkat? Orang-orang yang kerja daripada kondo tu lah nampak lah tu. Hujan. Ni rumah mewah ni 3 tingkat kan. 3 ke 4, 5.
Nih, beli ni. Jauh-jauh ini aja yang dibeli. Dah, yang kerupuk frozen. Sekejap Mama nak rasa juga. Sedap ke? Wangi Okey. Itu dah. Tadi kita pergi barang frozen. Lalu juga ada dekat Pizza Hut tu. Ni nampaklah. Kereta yang tu ya, kereta yang terbakar. Ni dah. Kita tadi dah belanja di frozen tadi. Tanya dekat yang itu, yang kedai tadi, bahang panas dia pun kita ada terasa. Mata jiran-jiran dia lah. Ialah 1000 darjah Celsius Dari jarak jauh dah tu. Bomba tu tunjuk. Bomba rasanya tunjuk tu kan. Tapi jauh tu. Api pun nampak besar tapi nampak jauh. Jauh pun dah macam gitu. Tak semua cair. Kereta pun boleh cair. Yang jumpa kereta tadi tu bukannya dia kena api, tapi memang dekat dengan tempat terbakar tu. Cair. Air gas. Boleh tengok berita lah. Hasil penyelidikan. Kita jalan lagi laluan yang tadi kena tutup. Tapi tadi tutup tadi kan kita nggak boleh terus mah. Kau belah itu. Oh, belah pusing tu kan, pusing kan. Lagi kan pusing balik. Di wifi ni. Orang dah ini dah panas. Gerimis lagi. Gerimis lagi. Nanti buat lagi lah. Ini masih traffic light. Jalan dia dilencongkan. Kedai ni dekat perumahan apa nama tahu tak? Rumah apa ni? USJ berapa ni? Setahu ni kalau yang ini dari sebelah sana USJ 21. Tadi lencongkan. Pusing. Tadi pergi sebelah sana, tu yang kita lalu itu. Ni dia buka jalan sebelah tapi dua hala. Laluan kontra. Laluan kontra kan. Laluan kontra. Sebelah sana memang tutup. Itu untuk banyak kereta tu, ada kereta yang diorang nak keluar masuk angkut, kereta-kereta yang perumahan taman, perumahan bawah tu. Yang ni nak kemah tu dia orang nak buat sidang media. Tu kan. Kita polis apa semualah sini memang masih tengah ramai. Pusat kawalan untuk tempat kejadian. Riuh. Inilah dari selepas kejadian hari tu kita tak pernah pergi, memang jalan tutup, baru ni buka, baru nampak. Ke tempat kejadian belum boleh masuk, tak boleh. Memang tak boleh masuk, orang awam tak boleh masuk. Bagus juga lah.
Itu sahaja gambaran situasi jalan ke tempat kejadian kebakaran pipe gas. Dia lencong sini. Oh, situ. Tak boleh masuk sini. Dia tak orang buat U-turn boleh. Buat U-turn sini je lah. Sekarang kita lanjut untuk pergi ke tempat lain pula, nak belanja yang lain pula. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Oh, ni dulu kita yang nampak. Fikir nanti Petronas saya masuk dari jauh kan. Kesian Petronas. Tutup lah Petronas ni.